Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf, #Forever Alone Ranger. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan juga video sebelumnya atau yang seterusnya. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe dan juga butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya membuat naik video yang terbaru. Baiklah, hari ini hari yang ditunggu, episod kedua saya di bumi Itali ini bersempena dengan Sukan Olimpik musim sejuk ke-25 Milano Cortina 2026. Macam tak ada kerja kan, tiba-tiba nak pakai baju Melayu ke venue pertandingan. Walaupun hari ini atlet Malaysia Arwin Salihuddin tidak beraksi pun, beliau hanya melalui segi latihan rasmi di Toffan Alpine Skiing Center, tak jauh dari Cortina Sliding Center, iaitu venue yang saya akan kunjungi. Tapi tak apa, kita menunjukkan keberadaan dan kehadiran Malaysia di Tamasya kali ini. Sebab ada wakil kan, kalau tak ada wakil tu macam agak janggal jugalah. Tapi jangan risau, baju Melayu di luar tapi bermacam-macam lapis di dalam ini untuk mengekalkan kehangatan. Jadi sekarang dah 6.30 pagi waktu tempatan. Saya punya train dari Venice Mestre ke Pontenelle Alpi lebih kurang 20 minit lagi. Kemudian kita akan naik bas untuk ke Cortina d'Ampezzo. Maklumat lanjut tentang bandar tersebut dan juga Sukan Olimpik ni akan saya kongsikan sekejap lagi. Okey. Se stai viaggiando con la modalità Tap and Tap, ti ricordiamo di effettuare il secondo tap la mattina. Baiklah, saya kini sudah tiba di Bandaraya Cortina d'Ampezzo yang memiliki populasi kira-kira 5,700. Tetapi kalau musim sejuk tiba, ia akan meningkat menjadi 40,000. Bayangkan betapa popularnya bandar ini sebagai destinasi musim sejuk. Ia terletak di kawasan selatan pergunungan Alps Dolomite berketinggian 1224 meter dari aras laut
dan ia menjadi tuan rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk pada 1956 dan kali ini 2026. Baiklah, saya sekarang bersama dengan Cik Salihuddin, ayah kepada Arwin, atlet Olimpik kita. Jadi bagaimana perasaan tuan berada di sini dan apa matlamat yang dibangun oleh Kota Hijau Malaysia? Ya, terima kasih. Kami baru tiba di tempat sini. Memang tempatnya cantik sebab dengan keadaannya sekarang ni agak panas sikit, so dia punya snow is basah sikit, tapi sebab tu kami akan pergi buat persediaan kami di Austria. Beberapa waktu 2-3 hari kemudian kami akan balik ke sini, tapi saya rasa Arwin is excited to race, and hopefully dia punya she will do a job that she will be proud of. Baiklah, semoga berjaya Arwin daripada kami rakyat Malaysia di Milano Cortina 2026. Okey, Malaysia boleh. Malaysia boleh. Ritornati con 2 medaglie, con l'argento e il bronzo di Giovanni Franzoni e di Dominic Paris. Prego Coname, mettete sul gradino più. Della sciata pazzesca di Franco Folani che ha sciato amore e una gioia oggi, con un po' di spezzelatezza, ma buona spezzelatezza. Veramente ci vedrai il chapeau a Dominic Paris e a tutti questi giovani rampanti. Then we will start the first of 4 men single luge runs. We are really excited. Still nothing. Vediamo ultime curve per lui. Arriva, lo aspettiamo arrivi fino all'arrivo col tempo di... Baiklah, selepas menempuh perjalanan ataupun menempuh hari yang amat panjang dan sejuk di Cortina d'Ampezzo, saya dah kembali ke bilik. Alhamdulillah semuanya
berjalan dengan lancar, tak ada apa-apa yang merisaukan. Perjalanan pergi dan balik dipermudahkan. Jadi secara keseluruhannya amat menarik, dan memang lebih menggembirakan lah, sebab saya dapat bertembung dengan kontingen Malaysia yang diketuai oleh Chef de Mission Cik Salihuddin Ayub dan juga jurulatih Arwin iaitu Kai Alites. Minta maaf lah kalau salah sebut namanya. Ialah memang rezeki betul lah dapat bertemu dengan mereka di tengah-tengah Cortina d'Ampezzo tu. Saya memang tak terfikir langsung akan bersua muka dengan mana-mana ahli kontingen Malaysia, lebih-lebih lagi dengan berpakaian begini. Jadi memang menarik perhatian jugalah ramai orang tadi bila kami bergambar bersama-sama. Tapi itu menjadikan perjalanan hari ini amat berbaloi lah, walaupun saya tak dapat menonton aksi Arwin sebab beliau dijadualkan beraksi pada 15 hingga 18 Februari. Bukan apa, sebab tiket untuk Alpine Skiing wanita sejak daripada hari jualan tiket bermula memang tak pernah dijual pun, dan ramai di Reddit pun mengeluh tentang tu. Jadi taklah, tak ada rezeki nak jumpa Arwin, dapat berjumpa dengan ketua kontingen dan jurulatih dia pun jadilah, okay? Okey lah. Cuaca agak sejuk tapi tidaklah menggigil. Mungkin sebab saya dah seminggu di Switzerland yang cuacanya pun lebih kurang sama, jadi dah terbiasa dengan iklim sebegitu. Tak tahulah kalau balik Malaysia macam mana nanti kan, tiba-tiba ada kejutan terma ataupun thermal shock kan, tak tahulah, harapnya tidak lah. Jadi itu saja. Ya, semoga berjaya Arwin, dan terima kasih kepada kontingen Malaysia kerana sudi melayan kereta saya sebentar tadi. Kan macam-macam PL-nya. Itu saja daripada saya, Syafiq Ashraf. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa episod seterusnya, dan kalau anda terlepas episod sebelumnya, silakan untuk menonton. Seperti biasa, like, share, subscribe. Salam dari Cortina d'Ampezzo, Milan dan Venice. Dari saya, Syafiq Ashraf. Abang Umi kalau saya dari review. #ForeverLoneRanger.